Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Nur Zubaida binti Regani atau biasa orang panggil saya Lily lah. Saya berumur 38 tahun. Saya berasal daripada Lenga Muar. Saya berasal daripada keluarga campuran. Ayah saya merupakan Cina, mualaf, dan ibu saya pula Melayu. Sejak kecil, saya dibesarkan dengan persekitaran yang mix. Saya merayakan pelbagai perayaan, Aidilfitri, Tahun Baru Cina. Jadi daripada kecil memang dah didedahkan dengan kepelbagaian budaya, kepelbagaian bahasa, di mana saya juga pergi ke sekolah Cina untuk belajar bahasa Cina daripada darjah 1 hingga darjah 6. Saya mempunyai 2 orang anak yang sulung berusia 5 tahun, manakala yang bungsu berusia 10 bulan. Jadi sebagai seorang ibu, lagi-lagi yang bekerja, saya amat memahamilah tekanan dan cabaran yang dihadapi oleh para ibu, sama ada ibu yang bekerja ataupun ibu yang berada di rumah, iaitu suri rumah. Sebagai seorang ibu, mestilah kita nak yang terbaik untuk anak-anak, nak masa depan yang terbaik, nak pembesaran yang baik untuk mereka, dan juga kita tak nak terlepas momen-momen penting dalam pembesaran mereka. Jadi untuk adanya satu keluarga yang sejahtera, sebenarnya ia memerlukan sokongan daripada pasangan, sokongan daripada komuniti, dan juga sokongan daripada kerajaan. Melalui pengalaman berkhidmat di lapangan daripada 2014 hingga sekarang, membuat saya lebih memahami tentang apa masalah-masalah yang berlaku di kawasan, di lapangan, apa yang memerlukan perhatian, dan kebiasaannya apa yang diperlukan oleh komuniti bukanlah projek mega besar-besaran untuk kawasan mereka, tetapi lebih kepada benda-benda simple, benda-benda kecil, contoh jalan berlubang, sampah tak dikutip, longkang tersumbat. Tapi walaupun benda tu adalah isu-isu kecil, tapi kita tak boleh pandang enteng terhadap benda tu. Kita tetap kena anggap dia sebagai perkara yang besar untuk kita bantu, untuk kita selesaikan untuk kepada komuniti. Pada asalnya, bila saya memilih laluan kerjaya ini, keluarga saya cakap kerja ni tak ada masa depan, lepas tu tak ada waktu rehat, sebab kita almost 24/7 kita bekerja. Waktu malam tidur pun kalau ada orang pun you kena jawab, so basically kita tak ada waktu rehat. Tapi apa yang menyebabkan saya stay hingga sekarang adalah sebabkan saya minat dan saya merasakan apa yang saya buat ni boleh membantu orang. Contohnya, salah satu isu yang saya sentiasa dekat dengan hati saya adalah isu flat kos rendah kawasan-kawasan B40. 2 tahun lepas saya berpeluang mengadakan satu projek lah yang kita panggil projek pasar Puri Madani, mana kita bagi peluang kepada kos flat memohon dana penyelenggaraan untuk beberapa item lah, contohnya untuk taman permainan, untuk baik rumah sampah. So ada beberapa kategori ni di mana akhirnya ialah dapat membantu. Contohnya salah satu projek yang kita buat adalah mengecat rumah flat, di mana sebelum ni kalau kita tengok rumah flat yang dah lama ni dah usang, dah 30 tahun, so penduduk kat situ kata tak ada value dah sebab ada warga asing duduk dan keadaan luarannya tak berapa cantik. Tapi bila kita dah ngecat, kita dah cantikkan lah kawasan tersebut, kemudian kita cuba feedback daripada penduduk kata at least tempat ni, maksudnya flat ni, kalau orang nak sewa, dia akan consider flat ni daripada sebelum ni orang langsung tak pandang. Walaupun mungkin ada setengah orang menganggap benda-benda macam ni bantuan-bantuan untuk kawasan B40 ni perkara-perkara yang kecil, bagi saya sekurangnya di mana penduduk tempat tu merasakan impactnya, di mana mereka merasakan benefit, benda tu dah cukup bagi saya. I'm more than happy. Kenapa saya balik ke Johor? Sebenarnya saya cuma panggilan daripada pemimpin parti lah, mengatakan di Tiram kita ada keperluan macam ni untuk seorang take up the challenge untuk turun ke Tiram untuk bertanding ke Tiram. So bila pemimpin tanya saya kata okay, saya akan cuba, I take up the challenge, saya cuba, saya orang Johor, saya boleh balik kembali berbakti di Johor. Balik ke Johor, saya ingin menyumbangkan tenaga saya, memberikan komitmen saya, dan juga menggunakan pengalaman yang diperolehi selama bertahun-tahun untuk berbakti kepada Johor, terutamanya Tiram. Sebab saya sendiri pun bermula daripada bawah, maka saya sebenarnya sangat percaya bahawa kerja keras dan juga kebersamaan kita sebenarnya amat penting untuk membentuk Johor yang lebih inklusif dan juga sejahtera. Johor ke depan, undi harapan.